hidup dalam kubur dia, belum pergi mahsyar lagi, kubur dia. Ulama kita beritahu apa? 40,000 tahun akhirat. Tuan-tuan bayang, dia duduk renung fikir. Kalau Allah seksa 40,000 tahun akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia, tuan-tuan. Berapa lama nak duduk dalam kubur? Ini kehidupan akhirat, tuan-tuan. Dia ada marahil yang kita perlu lalui, ada perhentian yang kita perlu lalui. Kubur saja dah 40,000 tahun. Macam mana dekat timbangan mizan itu? Berapa ribu tahun lagi? Titian sirat 1,500 tahun akhirat. Menaik 500 tahun, mendatar 500 tahun, menurun 500 tahun, 1,500 tahun akhirat. Nabi beritahu ada orang jalan macam unta, ada orang melintas titian sirat seperti burung, dan lebih menakutkan Nabi beritahu apa? Ada orang melintas titian sirat dengan wajah dia sendiri. Semoga Allah SWT selamatkan saya dan tuan-tuan.